Jangan cakap bro ni. Wow. Jalan. Jadi. Selamat petang, selamat petang. So by the way, aku kat rumah Saiful sekarang ni. Macam ni aku buat motor aku. Apa korang rasa? Let me know down below. Mak, calak bang. Tak apalah, baru ada karakter sikit. Not bad, not bad. Saiful dengan anak dia pun ready. Saiful, jom. First time aku bawa motor lebih muatan. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Harap semuanya dalam keadaan baik. So now aku dan Saiful kat depan tu on the way ke R&R Nilai nak jumpa Tuan Hamzah kita. Hari ni kita ada ad hoc plan to go camping ke Tampin, Negeri Sembilan. Now quickly before kita go on our trip, kita orang nak collect dinner untuk malam ni. Nak pakai Parma Western katanya. And menu malam ni kuat menarik. Ada sate, ada Parma Western, ada Maggi. Ada apa lagi? Ada jajan-jajan lain lah. We'll see. Ambil makanan kat mana? Alright. Kau tengok beg aku ni. Bapak gedabak Beg ni aku beli dekat Sedang Motorcycle hari tu, ada sale dalam RM70 tu aku rasa. Last minute kan, last minute diorang ajar camping ni. Aku tak sempat nak beli time bag sebab sebelum ni aku rasa macam tak perlu lagi lah nak beli time bag. So aku sahur je bag ni. Harap bag ni tak mengganggu footage kamera aku ni lah. Tak mengganggu angle. Tak masuk banyak sangat bag ni. Aku pun tak check before aku record ni. Aku harap okey lah. Lampu merah. Saya pun dah di hadapan. Itulah dia. Bercakap lagi tak fokus. Tak apa, kejap lagi kita catch up balik. Hari ni weather nice gila. Sebab macam mendung nak hujan tapi tak hujan. Hopefully weather nice all the way lah. Pantang ada terowong. Jaya. Alright. Kita orang dah ambil dinner kita orang. Parma Western pun kita dah ambil. Now we are on our way to R&R Nilai. And by the way guys, aku try setting baru sekarang ni. Aku reducekan gain mikrofon aku ni to the lowest and aku off noise cancellation. Aku tak tahu apa akan jadi. We'll see how it goes. Kiri. Full on signal full. At least aku nampak. Padahal kan kita orang ada intercom. Dia ada beli hari tu. Member aku Bob ada recommend. So dia beli sebiji macam Bob. Tapi for the past few rides kita orang tak pernah connect pun. Hari ni nak connect terlupa. Rushing hari ni. Aku dengan tak cukup tidur. So kalau aku membebel mengarut, maafkanlah saya. Bro Hamzah bagi tahu aku rasa few days ago. Dia cakap dia nak pergi camping. Masa dia cakap tu aku terus tanya, is that an invite?
If that is an invite, right away the answer is yes, I want to join. So last minute terus on nak pergi camping ke Tampin ni. Actually aku tengok video Nasir Haris hari tu, rasa macam memang best lah. Dia bawa avatar dia pergi camping kan. So aku terfikir menarik lah. Semua orang boleh kerja kan. Actually not bad juga ada bag besar ni depan aku kan. Nak kata selesa tak adalah selesa sangat, tapi not bad lah, not bad. Ke semalam masa aku packing bag aku ni, Pak An lalu depan rumah aku kan. Lepas tu dia kata, bag kau ni besar sangat ni kan. So aku terfikir-fikir lah kan, sesuai ke, bahaya ke bag besar macam ni. Tapi itulah, aku pun tak nak komen banyak sangat sekarang sebab it's too early. Maybe aku komen bila dah sampai nanti apa aku rasa ada bag besar-besar ni. So far aku rasa okey lah. So far aku still boleh manage motor aku. Cumanya rasa awkward sikit lah sebab ada rasa berat di depan ni kan. Extra weight. Apa ni? Panah merah. Peluk macam ni juga sedap kan. Mana bul? Let's go. Aku harap sound better lah. Hari tu dah okey, pandai-pandai tukar kan. Ini semua sebab terpengaruh tengok YouTube. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu, brother. Tapi cumanya, kenapa nak cuba masa time-time macam ni? Habis tu bila lagi? Tak tahulah kan. Sebab aku tak cukup tidur. Badan aku macam autopilot Apa rasa nak buat, buatlah. Janji happy. Mana sipul ni? Mana hilang lagi? Jangan corner lepek sangat brother. Beringat. By the way, apa khabar semua kawan-kawanku? Cuti panjang ni kan. Apa plan you guys? Berjalan dengan family ke, bercuti ke? Harap semuanya enjoying life to the fullest. InsyaAllah, amin. By the way, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Allah. Banyak sangat kita ni, memang macam ni orang pada seremban. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang sudi klik video aku, subscribe to my channel. Thank you so much. To be honest, aku pun tak tahu apa benda yang aku buat ni, channel YouTube aku ni. Aku harap korang terhibur lah. And shout out to Idlal lah, yang selalu hadir and komen kat video aku. Terima kasih banyak bro. Semoga murah rezeki dan dipermudahkan urusan. Lah je tersuruh apa yang buat jam tadi sebenarnya. Insaf dulu baru travel. Weng. Okay guys, aku pun tak tahulah whether you guys enjoy ke tak kalau aku biar je macam ni. So maybe aku chop footage ni. We'll see how it goes. Silakanlah layan. Sedap juga sandar dekat bag ni. Kadang-kadang tak hujan bro. Kadang menitik-nitik ni. Comel. Hello. On the way. Dekat kat mana ni baru lepas tu ke arah Arena Nilai ni. Lagi 10 minit. Okay. Right. Okay, Bos Hamzah dah call. Maksudnya kita sudah lambat. Memang kita lambat pun sebenarnya. Sorry lah Bos Hamzah kalau you are watching this video. Bukan salah kita orang lah. Salah brother Pak Mat Western tu tadi. Dia kata boleh ambil daging pukul 5. Jadi kita orang plan nak jumpa pukul 5. Ambil daging pukul 5. Aduh. Okay
brother, go. Ni kalau Aiman ada ni, mesti dia cakap, ya, Azmi memang selalu lambat. Ni, tengok depan ni, kau jangan tengok belakang ni. Please lah. Satu lagi, kita orang nak kejar timing because yalah, kita orang nak pergi camping kan. Tahu pukul 5.45. Kita orang nak pacak kemah lah, berbagai semua kejap lagi before maghrib lah. InsyaAllah sempat. Because I think from arena Nilai tu to the venue is about 1 hour 20 minutes macam tu. Sempat kan? Sempat. Relax. Juga ibu motor dengan muatan berat dia kan. Terkejut abang. Bagi boleh balik lah. Aku pun tak tahu mana jalan ke arah Nilai. Satu kilometer lagi. Si bos marai. Lambat. Tapi bukan salah aku lah, salah Apple. Salah ke Apple lah. Tuan Hamzah kita, bini dia Japanese. Memang member, memang on time. Nak buat macam mana? We are in Malaysia. Lupa pula nak tanya dia kat mana. Somewhere here kan. Somewhere here lah. Lupa nak. Sampai. Aduh. What's up? Bateri aku tinggal berapa ni lah. Boleh kot. Tengok bos Hamzah dengan Scrambler. Tengok DIY. Dah macam orang jual kapet. Please jangan kecam saya buat motor macam ni kan. Ya, kemas. Abang rimba rate. Okay, jom. 6.55 kita sampai. Berapa? 6.55. 6.55 Alamak. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah kata to destination about 1 hour. Sekarang ni pukul berapa? 5.55 ETA 6.55. Dia nak isi minyak kan? Lagi 3 bar. Boleh kan? Nanti kita keluar dulu. Buat highway. Okay. Pegang tinggi tu, kat luar tu mesti ada. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Safe ride lah, safe ride. Alright.